korang pernah tak rasa macam ni? Bisnes dah jalan, sales masuk, hati pun tenang je. Tapi tiba-tiba, pap! Sampai surat cinta dari SSM. Rupanya, korang lupa nak submit audit report tahunan. Ramai ingat audit ni boleh buat last minute. Salah tu, makin lambat korang mau lantik auditor, makin lambat report siap, makin tinggilah risiko kena compound. Audit ni bukan sekadar nak puaskan hati SSM je tau. Dia macam medical check up untuk syarikat korang. Kalau sakit, kita bagi ubat awal. Kalau akaun berterabur, kita susun awal. Bila audit siap awal, submit kat SSM pun on time. Tak payah pening bayar denda, rekod syarikat pun bersih. Nak buat loan bank pun senang nanti. So, jangan tunggu surat sampai baru nak gelabah. Selesaikan audit cepat, bisnes selamat. Follow FinDoc untuk lebih banyak tips kewangan syarikat yang power.